teknologi artificial intelligence ataupun AI bukan lagi bersifat pilihan ataupun optional, tapi satu keperluan. Maka melalui pelaksanaan program ini, kita berharap sektor industri dan pembuatan di negeri Pahang dapat diperkasa dan dipacu ke tahap yang lebih tinggi. Di peringkat negeri Pahang, kita telah mula merangka dan melaksanakan beberapa inisiatif penting dalam pelaksanaan kecerdasan buatan sebagai sebahagian daripada strategi jangka masa panjang untuk merangsang transformasi digital untuk perkukuhkan ekonomi serta tingkatkan kualiti perkhidmatan awam dan juga kehidupan rakyat. Untuk menarik pelabur, kerajaan akan mewujudkan zon teknologi tinggi Pahang khusus untuk syarikat-syarikat AI, otomasi dan data besar. Insentif khas juga akan disediakan oleh Invest Pahang untuk menarik syarikat berteknologi tinggi, menumbuhkan pusat operasi di negeri ini.